Hai dan salam sejahtera. Di sini saya nak menunjukkan bagaimana anda boleh melengkapkan task graduate anda dan lulus level graduate untuk PD program ViewSonic. Untuk memahami bagaimana untuk selesaikan task, terutama anda kena tahu kerangka aliran PD program ViewSonic Malaysia. Untuk step yang pertama, ketahuilah task anda. Okey, untuk level graduate, kita ada beberapa task di mana cikgu kena tahui task tersebut. Jadi sebelum itu, pastikan anda telah masuk ke dalam grup Telegram VSPD Graduate Level. Sekiranya cikgu tidak ada di dalam grup Telegram, pastikan anda mohon untuk join level graduate. Link untuk join level graduate ada di bawah video deskripsi ini. Setelah anda telah tahu task anda, jadi anda boleh mula untuk laksanakan task. Selepas anda dah selesai laksanakan task, pastikan anda tandakan tik dalam Google Sheet yang telah di-share di dalam Telegram VSPD Graduate Level. Pastikan anda telah tik di dalam Google Sheet Progress untuk task anda. Baiklah, kita akan lihat apakah task untuk level graduate. Untuk level graduate, anda mempunyai 4 task di mana anda perlu melakukan. Okey, untuk task pertama, anda kena sertai Facebook dan komuniti serta Telegram kami. Berikan salam dan kenalkan diri. Sangat senang kan? Untuk task yang kedua adalah pembelajaran kendiri level graduate di mana anda perlu lengkapi untuk 8 bahagian dalam platform akademik. Selepas itu, anda bolehlah ambil task yang ketiga. Untuk task yang ketiga, anda perlu hadiri 2 kali bangkit level graduate secara online. Sekiranya cikgu dah terlepas untuk bangkit tersebut, anda boleh klik untuk dengar balik rakaman bangkit tersebut. Untuk rakaman dan maklumat yang lebih detail, carilah dalam grup level graduate Telegram. Untuk task yang keempat, anda perlu duduk ujian persijilan graduate dan ujian ini adalah diletak di dalam bahagian akademik 07. Pastikan anda jawab sehingga lulus iaitu mendapat markah 90 ke atas. Baiklah, kita akan lihat dengan lebih teliti bagaimana untuk selesaikan task pertama dan juga task kedua. Untuk task pertama, anda perlu sertai komuniti ViewSonic kami. Kami mempunyai 3 komuniti, iaitu komuniti pertama adalah Facebook ViewSonic. Ini adalah Facebook. Jadi pastikan cikgu join dan say hello di sana ataupun kenalkan diri dengan ringkas. Yang kedua adalah Telegram ViewSonic kami. Okey, ini adalah Telegram Initiative My Digital. Pastikan cikgu join juga grup tersebut. Untuk grup yang ketiga adalah komuniti kami. Komuniti kami, link ini semua boleh didapat di dalam grup Telegram Level Graduate ataupun di bawah video deskripsi ni. Pastikan anda joinkan 3 komuniti ini, iaitu Facebook, Telegram dan komuniti kami. Okey, komuniti kami ini adalah komuniti di mana cikgu perlu join ke dalam forum Malaysia dan cikgu bolehlah update profile dan say hello. Di sini saya akan tunjukkan dengan mudah bagaimana cikgu boleh sign upkan satu akaun MyViewBoard dan cikgu masuk ke dalam ViewSonic Educator Community ataupun kita sebut komuniti ViewSonic Pendidik. Baiklah, ini adalah komuniti pendidik ViewSonic. Pastikan cikgu terutama cikgu sign up dulu menggunakan akaun yang sama dengan akaun yang cikgu sign up untuk MyViewBoard. Untuk kali pertama, pastikan anda tekan pada agree dan ini adalah antarmuka untuk forum Malaysia yang anda telah join. Okey, jadi untuk say hello, pastikan cikgu scroll ke bawah. Dan di sini cikgu bolehlah kenalkan diri. Kalau cikgu nak uploadkan gambar cikgu boleh. Dan sini cikgu kenalkan sendiri apakah nama cikgu dan dari mana cikgu berasal dan juga sekolah cikgu.
Ini adalah contoh saya di mana kalau cikgu nak panjang sikit pun boleh. Selepas itu cikgu tekan pada publish. Dan untuk melihatkan post cikgu, cikgu boleh tekan pada Malaysia dan cikgu akan nampaklah post yang telah di-sharekan oleh cikgu. Ini post adalah di-share oleh saya tadi. Dan untuk perkara kedua, cikgu boleh tekan pada profil cikgu dan your profile. Dan cikgu boleh kemaskan kini profil cikgu dengan klik pada edit profile. Pastikan cikgu letakkan nama cikgu yang betul dan country, city dan lain-lain. Kalau cikgu nak update, cikgu tekan sahaja update. Okey, ini adalah task untuk pertama. Kita dah siap. Untuk task yang kedua adalah pembelajaran kendiri di LMS platform kita iaitu akademik. Okey, pastikan cikgu klik pada link ini ataupun cikgu boleh dapat link ini daripada grup Telegram ataupun di bawah video deskripsi. Cikgu masuk ke dalam ViewSonic Academic dan cikgu tekan pada sign in menggunakan akaun yang sama. Cikgu sign up kan untuk akaun MyViewBoard dan juga community tadi. Dan cikgu ambilkan untuk level graduate. Pastikan cikgu nampak perkataan Malaysia ya. Kita ada dua versi BM ataupun versi English. Kalau untuk cikgu yang belum mula, dia akan adakan perkataan register for free. Jadi cikgu boleh tekan register for free. Dan sekiranya cikgu telah melakukan ataupun telah buat sedikit dan di sini akan menunjukkan progress bar cikgu dan cikgu boleh continue lah bila-bila masa. Contohnya cikgu boleh buat hari ini sikit dan boleh buatlah esok sikit lagi. Okey, ini adalah antarmuka untuk akademik. Kalau cikgu masuk ke dalam, cikgu boleh klik untuk enroll atau continue. Dan di sini kita akan memberi cikgu kredit masa untuk 8 jam. Dan semua adalah online dan percuma. Dan sekiranya cikgu tengok di dalam dia punya bahagian, kita ada 8 bahagian, cikgu boleh ikutlah daripada bahagian 1 sehinggalah bahagian ke-8. Cikgu perlu mengambil habiskan bahagian untuk atas sebelum cikgu pergi ke bahagian untuk bawah. Dan cikgu tak boleh masuk untuk bahagian ujian nombor 7 sebab dia masih lagi dikuncikan sebab kita tak habis lagi bahagian di atas. Jadi pastikan cikgu habis di atas dan barulah cikgu boleh ambil ujian di sini. Sekiranya cikgu telah selesai untuk ambil ujian dan cikgu dah lulus, cikgu akan pergi ke 08 persijilan untuk tuntutkan sijil cikgu yang ada 8 jam di sini dan juga cikgu boleh tuntutlah batch anda. Dan untuk progress bar untuk level graduate akan menunjukkan 100% complete apabila cikgu telah berjaya. Untuk ketahui dengan lebih lanjut tentang pembelajaran kendiri untuk level graduate, sila klik kepada video yang telah muncul di atas sebelah kanan. Untuk task ketiga adalah menghadiri 2 kali bengkel secara online. Jadi pastikan cikgu ikutlah tarikh yang telah diberi dalam grup Telegram untuk masuk ke dalam bengkel graduate 1 dan graduate 2. Di sini JU akan menunjukkan ataupun memperkenalkan fungsi yang ada di dalam MyViewBoard 3.0. Untuk task keempat, menduduki ujian persijilan graduate. Setelah cikgu telah habiskan bahagian 1 sehingga bahagian 6, untuk bahagian 7, cikgu boleh masuk untuk jawab sehingga lulus. Jawab sehingga lulus. Kalau cikgu tak lulus, cikgu boleh ulang sehingga lulus. Jadi ini adalah terletak di dalam bahagian 07. Pastikan 06 telah siap. Barulah cikgu pergi ke 07. Kita ada 20 soalan objektif. Cikgu jawab sehingga betul. 18 ke atas ya. Untuk memastikan cikgu mendapat sijil. Jadi jangan risau. Cikgu boleh ulanglah sehingga lulus. Okey, boleh jawab sebanyak kali untuk cikgu dapat lulus. Setelah cikgu dah lulus, barulah cikgu boleh pergi ke bahagian 08 untuk muat turun sijil cikgu. Jadi pastikan cikgu letak nama yang betul untuk cikgu. Okey, kalau cikgu ada binti, letak di belakang binti apa. Dan pastikan tarikh tamat ini adalah tarikh yang telah cikgu tamat untuk ambil ujian. Isikan dengan betul sebab tarikh ini akan di-generate ke dalam sijil mengikut tarikh yang telah cikgu letak di sini di dalam sijil. Kalau cikgu letak salah, nanti sijil akan cetak keluar tarikh yang salah.
Selepas itu, pastikan cikgu tekan tuntut CJ ya. Dan sampailah untuk langkah terakhir, cikgu dibenarkan untuk download cert dan untuk get the badge. Untuk bahagian get the badge, mungkin cikgu perlu memberi kami beberapa hari untuk kami generatekan digital lencana untuk cikgu. Untuk tuntut digital lencana, apabila cikgu tekan get the badge, cikgu akan datang ke page yang begini. Pastikan cikgu letakkan akaun MyViewBoard yang telah cikgu daftar untuk MyViewBoard dan cikgu letaklah nama penuh di sini. Selepas itu, cikgu klik confirm. Sekiranya badge telah diassign untuk cikgu, cikgu akan nampaklah badge yang macam ni dan cikgu boleh uploadkan gambar cikgu yang separuh badan dan cikgu akan dapatlah gambar dia cantik macam ni. Sekiranya gambar dia kurang cantik, mungkin cikgu perlu cropkan gambar cikgu dan cikgu upload sekali lagi. Setelah itu, cikgu boleh download untuk dapat badge ini dan cikgu boleh gunakan badge ini untuk tukarkan gambar profil anda di dalam komuniti ViewSonic. Setelah cikgu dah selesai semua, pastikan cikgu isi di dalam Google Form yang telah dikongsikan dalam Telegram. Cikgu carikan nama cikgu dan cikgu tiklah pada bahagian yang telah cikgu siap. Contohnya, kalau cikgu dah siap task pertama, cikgu tik, dan task 2 tik, dah siap task 3 tik, dan dah lulus task 4 cikgu tik. Untuk full complete, yang ini akan ditandakan oleh bahagian urus setia. Jadi cikgu jangan risaulah untuk bahagian ini. Sekiranya nama cikgu tidak wujud dalam Google Sheet ni, pastikan cikgu boleh mohonkan terlebih dahulu untuk level graduate, isikan Google Form yang telah saya letakkan link bawah deskripsi video ini. Pastikan cikgu isi dan selepas itu nama cikgu akan dinaikkan ke dalam Google Sheet ini. Untuk penerangan yang lebih lanjut, cikgu boleh tengoklah ke dalam channel Cikgu Ruth ataupun subscribe kepada channel Cikgu Ruth untuk mempelajari bagaimana cara-cara untuk melakukan pembelajaran kendiri di dalam akademik. Okey, saya ada video di sini untuk level graduate dan juga video-video yang lain untuk memperkenalkan MyViewBoard. Semoga cikgu dapat luluskan level graduate apabila cikgu telah dengarkan rakaman ini dan sekiranya cikgu telah lulus, mohon untuk sertai level educator yang link ada diletak di bawah video deskripsi ini. Jadi kita akan jumpa cikgu di level educator. Bye!